Okey, sudah. Kita nak ke Taman Kuala Mangkatal. Panas sudah. Nak kena cek balik tu Taman Kuala Mangkatal. Kita pergi sana sekejap. Pergi tepi ni dulu ke? Cek-cek dulu. Takut ada terselit tadi yang lorong 8 tu. Kecil kan? Kecil satu ni ya. Apa tu? Ya tu selit dan saya pasang tadi. Ada tak? Gila, aduh, matai ni. Nak mesti balik. Aduh, buang masa. Okay. Semua COD ni. Taman Kuala Mangkatal 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 COD Taman Kuala Mangkatal. Macam saja je bagi kat aku semua COD ni. Pasal kau apa tu, barang-barang tadi dah tersusun. Yang kau orang ambil ada bekas semuanya aku punya tu, punya COD apa tu Taman Mangkatal ni. Apalah, rezeki kita macam mana. Macam ni ada tak ada, campak je lah. Okey, mana nombor 30 ni. Okey, habis dah di Kuala Mangkatal. Kita nak ke apa tu, sekolah sukan dulu sebelum masuk JTM. Ada satu tadi yang di situ tu, tempat umpan udang tu. Dia dah bayar. Tinggal tu dekat kedai mini gold, terus mini gold tu. Nak tinggal dekat saya lah. Membebel Cina tu, bising lah. Tak payahlah. Minta tolong tak boleh. Bukan suruh bayar pun. Waduh, bising dia. Kalau suruh orang bayar sikit pun bayar lah. Tapi bising lah. Tak depan tu. Jangan tanya bagi tahu dah tu. Dia memang sana tu, Cina tu, membebel lah. Patutlah orang jangan pergi kat dia tu. Orang kalau orang tak barang situ, orang boleh membeli sekali. Ni kalau perangai macam tu tak payahlah. Disarankan tak payah pergi membeli tu, boykot kedai tu pada muka dia. Orang macam tu memang kena ajar. Nak tolong letak tu orang, nak salah orang tu pergi ambil anak dia sekolah. Politek nak tunggu. Kau di Politek tahu saja lah masa ni. Jam tu. Kira tamat dalam mana Politek nak tunggu-tunggu. Manalah aku nak tunggu. Banyaklah kau sekejap. Tak ada mana sekejap je. Okey. Masuk sini. Sekolah sukan. Okey bosku. Raka marka rapo. Oh. Agak air ni. Air sekejap oh. Tinggal sikit dah. Tengok. Sini ni susah. Ada di Masjid Lokok ada kori. Kori tu pokok boleh pergi ambil. Nanti ni sekolah pun tak ada. Kalau tak boleh tunggu ambil air. Panas ni. Berteguk-teguk air. Okey, settle di sekolah sukan. Oh, hujan sudah. Hujan sekejap-sekejap suruh nanti hilang. Suruh tu balik. Sangkut-sangkut hujan ni. Kita nak pergi masuk ke UiTM ni, ada dekat Pasir, ada dekat Ubi Peperiksaan. Lepas tu satu lagi COD, dia kata dekat BPF. Apa BPF tu? Sekali cek dia pun kasih gambar. Oh, bahagian pengurusan fasiliti. Oh, yang kat mana? Tempat biasa hantar tu. Tapi jangan sana kadang-kadang COD ke. Yang perempuan ni, ada perempuan ni. Tak perempuan. Hujan lagi. Ada konvo. Bila ada konvo? Konvo bila ni? Bila konvo? Oh, patutlah. Oh, esok konvo. Oh, baru tak. Patutlah. Ya tu kemarin ada satu hari tu dulu kemar-kemar tu. Combo cancel. Aku nak masuk sana ni. Jam ni. Besok lagi lah kalau tak orang sini. Nak masuk sana, unit sana. Sibuk tu. Nunggu dah combo. Hujan
lagi. Hujan dah. Aisyah, hujan makin lebat. Hujan makin lebat. Hujan makin lebat. Dia tak bot tu buka fasiliti tadi. Pejabat fasiliti. Cleaner kan staff. Cleaner dia. Tapi dia tunggu, dia tunjuk tu dia dapat mesej ada apa pada punya grup di mana tu. Tahu kau dah. Ada gempa bumi kat Filipina. Mak dia pergi Filipina balik balik Taiwan. Kata. Kalau dia ujung video hari ni tu tak tahu macam berapa. Saya tu tak tersemak macam berita hari ni. Ini hujan lagi. Risau. Berdiri belum orang tengok. Bugar. Ini tak jauh lah. Takut baju apa tu. Tsunami ke apa tu. Ya. Mau masuk sana lagi. Masa molek. Hujan lagi. Hujan makin lebat pula. Ada. Ini hantar ke lokop lagi ni. Lokop ni ada satu tu. Mana satu dah ni. Ada dua lokop ni. Ini mana satu? Dia telefon tadi tak dapat tadi. Dapat pasal okey, kita nak keluar apa tu nak keluar UiTM ni. Lah kereta pusing luar depan ni. Hujan lagi. Okay, hujan makin lebat ni. Hujan lebat habis kita tu main turun tadi. Berpeluh. Alhamdulillah. Ni di lokop ada satu ni okey, satu tu dia duduk hospital urus dia punya ada family dia, saudara dia meninggal. Dia minta esok lusa lah. Esok lusa kita tak lusa lah. Senang takut esok ada masalah lagi. Dia tak nak pergi hantar urus mana tak balik, mana tak papar ke mana. Nanti takut dia tak balik esok lambat pula. Jadi kita buat lusa lah. Senang sikit. Apa tu? Yang satu lagi ni okey ada. Dia dekat rumah. Telefon lah. Ya, biar dia sibuk ni. Budak-budak tak pergi hantar barang tadi. Budak-budak nak apa tu? Konvo esok. Budak-budak ambil jubah. Seronok lah budak-budak ni. Konvo yang dah habis tu. Dia tak ikir. Dia ingat seronok konvo. Lepas ni kalau kat rumah duduk sejak-sejak okey lah. Lepas ni tak ada kerja, tak perlu kerja lagi. Kalau dah ada kerja okey lah. Dah masuk alam kerjaan baru tahu macam mana. Ada yang seronok-seronok, ada yang stres-stres lah. Jadi apapun, life must goes on. Tu nampak awan. Sana cerah lagi. Rasanya di DM kat nombor 9 terlalu cerah lagi ni. Sini yang gelap ni. Harapnya awan sini tak lagi ke sana. Kalau pergi sana juga, aduh. Ni nak pasti nak pergi pusing apa tu, Sabah Port lagi. Tapi kita pergi ke Melawar dulu. Ada barang-barang panjang lagi SK Melawar lagi tu. Apapun pergi lokot, lepas tu singgah solat tu nak kecil lagi ni. Kita selesaikan dulu urusan kita dengan Allah. Baru urusan dunia.